Peminat sup mamak kena tengok video ni. Hujan-hujan ni kena sup memang power. Pon pilihan kali ni semestinya lah di Restoran Raisya, sup kambing nombor 1. Kebetulan memang hujan petang tadi, apa lagi memang cari sup panas lah. Lepas solat isyak terus saja sampai sini. Tapi korang jangan risau, sini buka 24 jam tau. Mi goreng mamak dekat sini memang menggoda. Sup kita orang pun dah sampai. Ada sup ayam, ada sup kambing, ada sup campur dan bermacam-macam lagi. Untuk Abang Syam kita pula, memang dia order sup campur. Macam ginilah rupanya. Campur perut, campur daging, campur tulang. Apa-apa pun kita tengok Pak Mus melayan mi goreng mamak. Memang sur. Teh ais dekat sini pun boleh tahan. Lokasinya ialah di Kampung Melaka, Batu Sembilan, Hulu Langat, Selangor. Bila berkena sendiri mi goreng dia memang syahdu geng. Aku order ni sup kambing, memang pekat melekat. Kalau sup mamak cija dengan roti Bengali pula panas babe. Cubaan kedua baru boleh makan. Mau melecur mulut kalau macam ni. Yang suka sup mamak aja boleh makan. Zara ni pula memilih untuk makan dengan nasi. Layan juga tu. Dalam ramai-ramai kita orang, inilah hero supnya. Abang Gis pula layan mi goreng dengan tenang. Seduh jangan tak seduh. Dah selesai pun seorang. Abang Syam kita ni masih lagi bertarung. Aku pun apa lagi teruskan perjuangan. Yang berdekatan apa tunggu lagi geng? Boleh terus.